Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Okey, macam biasa suara okey ke? Saya kat tempat saya ni hujan ni. Ha, daripada tadi panas, lepas tu tiba-tiba dia hujan, sebelah petang tu macam dah mendung. Tapi ada yang bagi tahu saya dekat belah-belah selatan panas terik. Tak tahulah kan. Tapi kat tempat saya ni hujan, hujan, hujan agak agak lebat kat ni. Mungkin panas terik tu dekat 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 Johor lah kan. Panas terik tu kat Johor lah mungkin. So hujan tu dekat sini. So panas terik tu dekat dekat Johor lah. Tak tahulah eh. Cuaca pun tak menentu sekarang ni. Di saat-saat cuaca apa ni panas terik, duduk dalam aircon pun boleh terasa bahang tu. Kan? Ini cerita di selatan lah. Kita dekat sini alhamdulillah lah sejuk je kan. Kat YouTube tak ada ke? Malas lah nak setting kat YouTube. Kan? Kat saya tadi ada hal. Tu yang lambat ni. Ingat nak sembang-sembang je ni. So, okey tuan-tuan. Daripada mana tuan-tuan? Daripada mana semua? Mungkin ada sebahagian yang bersama dengan sebahagian besar yang bersama dengan saya ni mungkin telah pun mengikuti program semenjak daripada petang tadi. Daripada Kelantan. Oh, jauh daripada Kelantan. Hmm, Putra Hai. Hmm. Baik. Saya tak sure kita sembang-sembang lah. Kita sembang-sembang untuk kawan-kawan yang di apa ni di YouTube mungkin esok saya akan upload. Jadi kita sembang-sembang dulu malam ni. Kita sembang-sembang santai je tuan-tuan. Eh, Sebab cuaca tengah sejuk sekarang ni. Tak payahlah panas-panas eh. Yang panas-panas tu biarlah di sana. Kita di sini biasa saja. Okey. Dia ada banyak lah yang daripada daripada saya dekat dekat apa dekat dalam dewan tu. Dewan tu uh, dua tingkat. Tapi semua penuh. Jadi masa saya datang tu, di masa YB Raf umumkan tu, ada yang hantar mesej kat Facebook, ada yang hantar mesej dekat dekat TikTok kan. Banyak yang meninggalkan ataupun memberikan concern ataupun kerisauan tentang tindakan YB Raf yang mengumumkan mengosongkan kursi parlimen, yang mana itu bukan sahaja mengejutkan PKR, tapi saya kira tindakan mengosongkan kerusi pandan itu juga sebenarnya menimbulkan kegerunan kepada pihak lain, sebab saya kira ini satu tindakan yang boleh kita katakan sangat gentleman lah. Setelah 1 tahun diberikan masa uh, untuk untuk PKR bertindak, tapi nak macam mana kan? Tak ada telur. So akhir sekali kita bertindak. Tapi implikasi dia banyak yang kongsikan pada saya lah. Banyak yang kongsikan kepada saya tentang uh, peruntukan yang berkenaan dengan kalau sekiranya mengosongkan uh, kerusi parlimen, maka dia tak boleh lagi bertanding dalam tempoh 5 tahun. Baik tuan-tuan, itu sebenarnya adalah satu peruntukan yang lama. Telah pun ada peruntukan pindaan yang yang di
timbulkan oleh banyak pihak itu, saya fahamlah masing-masing concern kan, masing-masing risau. Macam mana kalau dah tak boleh bertanding 5 tahun lagi kan, 5 tahun daripada sekarang. So macam mana? Baik, itu sebenarnya tuan-tuan boleh tengok dekat perkara. Perkara 48 kurungan 6. 48 sub 6, iaitu secara khusus berkenaan dengan sekiranya meletakkan jawatan ataupun mengusungkan kursi parlimen, maka tak boleh bertanding dalam tempoh 5 tahun daripada tarikh peletakan jawatan itu. Baik, itu telah dipinda tuan-tuan. Itu telah pun dipinda. Kalau tuan-tuan saya kongsikan dekat sini, so tuan-tuan boleh buat semakan dan bacaan pindaan Perlembagaan nombor 3, pindaan nombor 3 tahun 2022. Ini daripada saya ni, tuan-tuan boleh semak nanti. Okey. Baik, dia ada panjang lah juga, tapi dia mudah sahaja untuk kita faham dekat situ. Okey, dia ada beberapa pindaan. Tuan-tuan cari dekat dalam tu nanti pindaan perkara 48. Perlembagaan Persekutuan dipinda dalam perkara 48 dengan memotong fasal 6. Fasal 6 tu, kurungan 6 tadi tu lah. Maknanya, kucing saya tengah bersilat. Dia tengah bersilat, tengah laju sangat ni. Kan? Dalam masa yang sama, biasalah. Geng-geng ceplos ni aktif pula dia masuk. Dia menghantar pula. Nak noti-noti mesej pula dengan kita. Baik, so dekat sini jelas lah tuan-tuan. Tak payah lagi PM saya dah jawab. Tuan-tuan boleh tengok Akta Perlembagaan Pindaan nombor 3 tahun 2022. Baik, so 48 tadi, perkara 48 pasal 6. Perkara 48 pasal 6 telah pun dipotong. Maknanya tak timbul lagi soal bila peletakan jawatan ataupun mengusungkan kursi parlimen tu tadi, maka tak timbul soal tak boleh bertanding dalam tempoh 5 tahun. Benda tu dah tak wujud, telah pun dimansuhkan. Ada yang komen juga dekat status saya banyak juga, dan ada juga yang WhatsApp saya mengatakan kalau kita baca dalam perlembagaan masih ada. Baik. Mungkin perlembagaan yang ada dekat internet tu, yang kita baca soft copy tu, itu perlembagaan yang lama. Maknanya kita kena tengok yang the latest version. So memang tak ada lah, benda tu dah dipotong. Jadi kalau nak pasti, terus cari je akta perlembagaan tu tadi, akta A1663, akta perlembagaan dalam kurungan pindaan dalam kurungan nombor 3 tahun 2022. Jadi bila dah dimansuhkan, maka yang kita baca 486 masih ada tu sebenarnya itu adalah kopi yang lama. Dia akan sentiasa ada. Yang lama tu tetap lama lah. Sebab kalau kita cari dekat internet tu, kita kena tengok itu tahun bila. Kalau tahun 23, tahun 24, tahun 25, tahun 26 dah tak ada. Tapi kalau kita buka soft copy tu yang pada tahun 21 masih ada lah. Jadi usah risau tuan-tuan. Okey, usah risau. Isu yang mana YB Raf telah pun mengatakan beliau akan mempertahankan kursi pandan, okey, tetap akan dipertahankan. Itu jelas tuan-tuan, itu jelas. Pada saya ini satu tindakan yang cukup bijak, sebab dalam tempoh setahun, kalau tuan-tuan tengok, in fact semalam pun, even hari ni pun masih ada lagi, cuma dia dah kurang. Dia dah kurang dah perkataan nyet-nyet tu dah tak kedengaran. Sebab dia begini, dalam tempoh setahun, sebenarnya YB Raf ini kita boleh katakan bukan hampir, memang setiap minggu tanpa gagal, dah 48 minggu secara berterusan membuat kritikan
bukan saja kepada pentadbiran negara tetapi kepada PKR kan. Jadi uh, dia pun dah membuat cabaran banyak kali kan. You pecat je lah, you pecat je lah. Yang kalau rasa tak boleh nak terima kritikan ni, you pecat je lah kan. So selama 48 minggu berturut-turut. Ini bukan satu tempoh masa yang singkat sebenarnya. So, bila dalam tempoh 48 minggu ini, tuan-tuan, uh, mereka menyangka yang YB Raf hanya sekadar kecewa dan meluahkan kekecewaan di podcastnya, di YBM, podcast YBM dia, Saban Minggu. Pada mereka, ini hanyalah sekadar satu, kata orang, ringitkan, yang tidak memberi apa-apa kesan dan mereka tidak menyangka sama sekali. Dalam tempoh setahun itu, telah pun ada susunan demi susunan yang tidak didedahkan. Jadi, pada saya ini satu tindakan yang sangat smart, satu tindakan yang gagal dikesan, bak kata orang, dalam tempoh 48 minggu ini, kita dapat duduk dalam rumah, tak perlu bayar sewa, kan? Dalam rumah ni, padahal tuan rumah pun duduk satu rumah dengan kita, dia halau kita tapi kita tak nak keluar, kan? So dalam tempoh setahun ni apa kita buat, tuan-tuan? Kita menternak anai-anai. Setahun kan? 48 minggu. Kau biarkan aku duduk dalam ni berleluasa. Okay? Tiba-tiba bila sampai masa yang sesuai, kita keluar dan mereka seolah-olahnya kena checkmate petang tadi, tuan-tuan. Sebab tu, bila ini pengajaran jugalah. Pengajaran bila kita tahu, bila samalah juga macam perumpamaan yang Waibira bagi tadi kan. Dia kata ada jumpa doktor, lepas tu doktor kata, pak cik ni sakit jantung. Tapi saya tak boleh buat pembedahan sekarang. Kita kena buat 4 tahun lagi daripada sekarang. Saya kena tanya dulu doktor-doktor yang lain. Kalau doktor-doktor yang lain ni takut berkecil hati dan sebagainya. Ini kelakar lah. So, itu pengajaran yang pada saya, bila kita tahu ada masalah, kita jangan melengah lah. Kan? Kita deal dengan masalah itu, kita kaji dengan masalah itu dan kita cut, kita buang. Tapi kalau dah sampai setahun, ni ada komen. Tapi dia ketua doktor. Nampak tak? Kau ketua doktor, tapi kau tak berani nak buat keputusan. Nak jaga hati yang lain. Penat lah. Kalau takut ni tak payah jadi ketua lah kan. Tapi itu style dia lah. Cuma nak cerita dia, tak ada orang yang berjaya trace benda ni. Sampailah petang tadi kecoh. Memang saya pun buat live kan, yang YB Raf sendiri pun buat live. Kalau saya tengok dekat saya punya report, TikTok saya punya report tu dalam 12,000. Keluar masuk tu 12,000 yang menonton. Jadi saya bukan datang seorang-seorang. Saya datang bersama 12,000. Okay? Saya datang bersama 12,000 orang yang menonton di skrin TikTok sahaja. Saya bersiaran dalam siaran TikTok. Jadi 12,000 yang hadir bersama dengan saya tadi. Tuan-tuan bayangkan, itulah kata orang zaman sekarang ini, zaman di mana kita tak perlu pun bagi duit untuk sewa bas, kan? Tak payah nak bagi duit kopi, tak payah. Siapa yang ada urusan boleh duduk saja kat tempat masing-masing, tetapi semua hadir melalui di atas talian tadi. Tapi yang datang dekat PJ tu ramai jugalah dekat Dewan tu, sampai melempah-lempah kan, sampai melempah-lempah. So ada yang sebut juga kan, parti PKR Kempunan nak dapat 10 juta tu kan. Dia jangan cakap 10 juta. Sebelum ni kita pernah kata, kita pernah kata 10 sen pun kita tak akan bagi. Tapi nak ceritanya dia Kempunan. Kenapa dia Kempunan, tuan-tuan?
Saya baca, saya bacalah kenyataan apa ni, oh ada yang bising tadi apa-apa tapi awak balik awal tadi. Saya balik awal kan. Sebab dah 2 hari saya ride daripada Penang ni. So badan tak ada apa-apa nak sedap. Itu yang saya habis tu memang saya balik lah. Tapi sempatlah jumpa kawan-kawan lain dekat ground level ambil gambar apa semua tu kan. Okey. Saya sempat baca kenyataan media apa ni Setiausaha Agong kan. Saya tak tahulah macam mana. Saya rasa mungkin dia ikuti juga secara langsung apa ni ucapan ataupun majlis kita tadi. Okey. Uh, so uh, Tanpa berlengah-lengah. Tanpa berlengah-lengah dia pun mengeluarkan apa ni kenyataan media dia kan. Kenyataan media ni pada saya kelakar lah. Kenyataan media tu pada saya kelakar sebab uh, walaupun dia kata dia akan rujuk pada speaker, okey, tapi dia kata berdasarkan pengumuman YB Raf, maka dia didapati telah pun pengisytiharan itu telah pun menyebabkan mereka keluar daripada parti. Ini kelakar lah. Nampak sangat Setiausaha Agong tu tergesa-gesa. Kau nak buang orang tu selama setahun, kau tak berani. Kan? Kau mengecut. Habis hilang semua telur-telur ketua doktor tu kan. Hilang habis semua. Tapi tiba-tiba bila kau dengar pengisytiharan macam tu, tanpa berlengah, kau tergesa-gesa, terburu-buru terus buat pengisytiharan konon-kononnya. Dia telah pun apa ni terkeluar daripada parti. Baik. Ini saya nak cerita, kita sembang ni santai-santai. Dia macam ni lah tuan-tuan. Okey, dia macam ni. Siapa yang dengar apa yang diumumkan oleh YB Raf dan juga YB Nick tu jelas. Dia kata apa? Dia ada dua. Dia ada dua perkara yang paling penting yang ditunggu-tunggu. Okey. Dia kata esok dia akan hantar surat kepada speaker untuk menyatakan mengosongkan kerusi Pandan dan YB Raf dan juga kerusi YB Nick. Esok, maknanya Isnin, dia akan hantar surat kan. Dia hantar surat, lepas tu dia kata hari Selasa. Hari Selasa barulah katanya dia akan buat permohonan ataupun isi borang masuk ke parti baru, parti bersama. Jadi tuan-tuan, kalau kita dengar dan kita faham, okey, benda tu sangatlah mudah. Dia bagi tahu perancangan dia. Macam kita lah. Kita bagi tahu aku rasa minggu depan aku nak tender, aku nak resign. Aku nak resign, tapi mungkin hari Rabu lah kot sebab Isnin ni ada jamuan company. Jadi kalau aku tender hari Isnin, aku tak dapat lah duit raya. Contoh macam tu lah kan. Jadi member ni pun bagi tahu dengan kawan-kawan dia yang lain pada hari Ahad. Tapi bila majikan dia tahu, majikan dia kata apa? Okey, engkau diisytiharkan telah pun meletakkan jawatan pada hari Ahad. Kadang-kadang kita pun kesian dengan Setiausaha Agong ni kan. Tak ada ke lawyer yang cerdik dekat dalam PKR tu? Sebelum nak buat kenyataan media tu, tak ada ke rujuk kepada mana-mana lawyer dalam PKR? Punya banyak aku rasa lawyer dalam PKR tu. Takkanlah seorang pun tak boleh nak bagi pandangan. Itu semua kawan-kawan kita kenal. Jadi kalau minta pandangan ni, adalah dia orang bagi je kan. Jadi saya rasa dia bila dia terburu-buru, itu yang menyebabkan dia tak sempat lah kot. Dia tak sempat lah kot nak contact lawyer-lawyer parti, nak bagi nasihat kan. Aduh. Jadi tuan-tuan, dalam keadaan macam tu pada saya dia terburu-buru lah. Kau sabarlah dulu. Tak payah pun kau nak rujuk kepada speaker. Speaker pun dengar dan semua orang pun dah tahu. Dia akan hantar surat untuk kosongkan parlimen, kursi parlimen tu. Faham? Dia tak cakap saya akan
lompat parti sekian, sekian, sekian. Dia tak cakap. Dia kosongkan terus kerusi tu. Maknanya apa tuan-tuan? Kalau tuan-tuan baca balik, okay, baca balik berapa 5 poin kejahatan media Setiausaha Agung tu, kita akan dapati bahawa dia sedar yang sebenarnya dia nak kerusi itu. Dia nak kerusi itu tuan-tuan. Jadi dia kata jadi bila dia baca kat situ, bila YB Raf tender, kerusi tu tadi tak akan dapatlah kepada PKR. Dia akan kosong. Faham? Jadi bila dia kata, okey, dengan ini kita isytiharkan kerusi kosong. Dengan ini kita isytiharkan YB Raf telah pun terkeluar daripada parti PKR. Jadi dia boleh secure lah kerusi tu. Masalah dia. Okey, masalah dia tuan-tuan. Kenyataan Setiausaha Agung itu datang sejurus selepas YB Raf bagi tahu. Jadi maknanya kau punya pengisytiharan kau ni adalah satu afterthought lah. Dia berbeza dalam tempoh 48 minggu. Katalah kau buat minggu lepas lagi. Kau hantar surat kepada speaker dan speaker buat keputusan berdasarkan keputusan Setiausaha Agung. Itu berbeza tuan-tuan. Okey. Tapi sekarang ini apa yang kita maklum adalah ahli parlimen itu sendiri akan hantar surat kepada speaker menyatakan bahawa kerusi itu kosong. Kerusi dia dikosong. Jadi dalam keadaan macam tu tuan-tuan. Dalam keadaan macam tu, PKR baru sedar dia kehilangan 2 kerusi dalam parlimen tuan-tuan. Dia rasa dia cukup bijak lah kan. Dia ingat YB Raf ni takkan boleh buat gila. YB Raf ni akan datang lagi ke parlimen untuk berucap dan sebagainya. Dia melihat YB Raf itu, dia menyamakan YB Raf ini dengan orang-orang yang lain yang cukup sayangkan kerusi parlimen dia. Cukup sayangkan allowance setiap bulan. Cukup sayangkan gaji dia sebagai ahli parlimen. Dia silap orang. Jadi ini satu pengajaran yang sangat penting tuan-tuan. Dalam mana-mana organisasi, kalau kita merasakan pegawai kita, staff kita ni toksik, kau cepat-cepatlah kau buang dia. Bila dah jadi macam ni tuan-tuan, alamak, masing-masing hentak meja, belah meja pun dah tak guna dah. Yang pasti sekarang ini satu Malaysia faham bahawa PKR, presidennya, Setiausaha Agungnya kena game dengan YB Raf dan juga YB Nick. Jadi kita happy lah tuan-tuan. Kita happy sebab untuk YB Raf, kalau saya sendirilah kan, inilah checkmate, betul. Kalau saya, kita rasa puas sebab bila kita dengar tadi, tuan-tuan, dia bukan satu tempoh yang singkat. Kawan ni dah cakap, kau pecat lah aku, apa masalah dia, kau pecat lah aku, tak nak. 48 minggu tuan-tuan. Di 48 minggu ni selepas dia start YBM, kan? Sebelum daripada tu ada gap dalam beberapa ketika tu. Jadi betul lah kata dia tu. Dekat setahun dah ni. Kau tak buat apa-apa. So bila aku bertindak, dia macam satu tamparan tu tak? Tiba-tiba kena tampar. Pam. Jadi masing-masing ni tuan-tuan. Mungkin di Johor, mungkin ada masih lagi yang duduk dekat sana, kan? Tak sanggup nak balik ke KL, masing-masing tengah termenung jauh. Kalau tuan-tuan ada dalam dewan tadi, dia punya perasaan tu tuan-tuan, dia tak boleh nak digambarkan. Tak boleh nak digambarkan betapa excitednya kita bila YB Raf membuat satu keputusan yang pada saya kita tak terjangka pun. Pada saya satu keputusan yang sangat berani, mengosongkan kerusi parlimen. Jadi maknanya kerusi ni PKR kau hilang 2 kerusi, lepas tu kita ada banyak masa untuk berkempen, untuk bertemu dengan semua orang, menerangkan tentang bersama.
Ha, okey. Ada yang sebut pasal botak kan. Okey, adalah juga yang hantar pada saya. Ha, adalah hantar pada saya. Konon-kononnya dia kata strategi dia berkesan. Dia macam ni, strategi ni tuan-tuan, dia kena ada result. Untuk kita katakan ada strategi, maknanya kau ada plan 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam tu maknanya dia mesti ada result. Dia mesti ada outcome dia. Kalau botak kata, strategi dia menekan sampailah YB Raf keluar daripada parti, kita boleh bersetuju kalau dengan meninggalkan PKR itu, PKR mendapat keuntungan, mendapat manfaat daripada YB Raf meninggalkan PKR. Itu kita boleh bersetuju dengan botak. Okey, betul. Strategi kau menjadilah botak. Kau tekan YB Raf keluar. Tapi, situasi yang berlaku sekarang ni dia berbeza. Okey, hasil daripada keluarnya YB Raf dengan YB ni, dia keluar dengan membawa sekali kerusi itu tadi. Jadi PKR tak boleh kata dekat parlimen dia ada 2 undi. Faham? Tak boleh. Dia tak boleh kata macam tu. Jadi yang disebut oleh botak sebagai satu strategi ni, itu sebenarnya adalah syok sendiri. Kan? Kau syok sendiri. Tuan-tuan boleh tengoklah. Si botak ni kat mana-mana pun dia pergi, dalam media sosial, dia akan ulang poin yang sama. Dia kata kecewa. Itu bukan strategi botak. Itu namanya kau dah ketandusan idea. Kau dah tak tahu apa kau nak tibai orang ni, maka kau ulanglah poin yang sama. Sebab itu tuan-tuan, PKR punya ceplos PKR termasuklah si botak ni, dia akan repeat poin yang sama. Kan? Kecewa. Kalau dekat saya tu dia kata 88 itu sahaja. Lepas tu bila orang buat satu move yang besar petang tadi, dia nak claim kredit. Aduh. Jadi kalau beginilah panglima-panglima yang PKR ada melingkuplah tuan-tuan. Melingkuplah. Jadi kita pun tak nak tahu dah apa yang kau nak buat, kau buat. Tapi kita dah pun bersama dengan bahtera baru kita. Yang sebenarnya pada saya, YB Raf telah pun mengumumkan kepada semua orang secara terbuka. Tak tahu nak undi siapa, tunggu bulan 6. Kan? Tak tahu nak mengundi siapa, dalam keadaan pembangkang langsung tak boleh pakai, dalam keadaan PH sekarang ni, depan cakap lain, belakang buat lain, belakang pencaturan lain. Payahlah ni. Dia buat drama, konon-konon bergaduh dengan UMNO, lepas tu dekat dalam bilik dia bercium. Kan? Ini bahaya ni tuan-tuan. So YB Raf punya analogi, dia kata apa? PKI ni lagi dahsyat, dia kata. Dia bercumbu dengan semua orang. Dia bercumbu dengan semua orang tu. Dalam erti kata lain, rangkul semua tuan-tuan. Ni tuan-tuan kena faham ni. Yang dia kata dia bercium dengan semua orang, PKI ni dia bercium dengan semua orang, saya sahkan. Itu maksud dia tuan-tuan, rangkul semua. Punya koyak lah Jekom, dengan ceplos. Dia hantar macam-macam. So yang dikatakan sebagai PKR bercumbu dengan semua orang, itu bermaksud rangkul semua. Sebelum daripada isu YB Raf ni menjadi kronik, PKR telah pun sekian lama membuat jambatan dengan PAS. Dia punya jambatan tu adalah Dr. Wanji, Ustaz Wanji. Nanti kalau ada rezeki, kita buat podcast dengan dia, kita boleh tanya dia. So tuan-tuan, sebelum daripada
sebelum daripada PAS tu, sebelum daripada YB Raf, uh, jambatan kepada yang menghubungkan PKR dengan PAS telah pun dibuat, telah pun dibina. Sebab pada masa itu yang buat perangai, yang dikatakan buat perangai dalam kerajaan perpaduan ini adalah DAP. So, PKR punya kepala otak, dia nak replacekan DAP ni, dia nak replacekan PAS dengan DAP. Dia nak buang DAP ni sebab DAP nak keluar daripada kerajaan perpaduan ni bukan sebulan dua, dah 6 bulan daripada isu Sabah lagi. Dia memang nak keluar. Desakan daripada akar umbi memandangkan dengan melihat kepada kegagalan yang berlaku dalam kerajaan perpaduan. DAP dah mula usulkan selepas daripada kejadian PRN Sabah lagi. Pada masa itulah adanya bridge. Sebelum tu dah ada bridge dengan PKR dan juga PAS untuk cadangannya menggantikan ahli parlimen DAP ni dengan PAS. Malangnya bila PAS tengok, okey, no. Bila PAS tengok sebenarnya PH telah pun makin lemah, PAS tarik handbrake, tuan-tuan. Ni saya nak kaitkan sikit. Ada satu pertemuan yang dikatakan Move Bangkok. Kalau tuan-tuan tengok, yang bersatu cukup marah tu kan. Yang bersatu cukup marah sampai dia buang habis semua orang. Move Bangkok tu sebenarnya, tuan-tuan, bukanlah satu move untuk menggantikan Perdana Menteri. Bukan. Ini Muhyiddin Yassin, dia dah salah info. Kan? Muhyiddin Yassin dah salah info. Yang berlaku adalah Move Bangkok itu adalah salah satu poin yang besar, target yang besar adalah untuk menggantikan DAP. Untuk gantikan DAP, tuan-tuan. Anwar tahu Move Bangkok ni. Zahid pun tahu Move Bangkok ni. Jadi, apa yang berlaku dekat Move Bangkok ni? UMNO ada, Bersatu ada, PAS pun ada, dipanggil untuk membincangkan, untuk menggantikan kerusi-kerusi dalam DAP. Ini kalau DAP nak tunggu lagi, lantak gorang lah. Maknanya, tuan-tuan, saya nak cuba sampaikan dekat sini. Dalam move rangkul semua, dia sanggup. Dia sanggup untuk kerat dan buang kawan-kawan dia yang dulu duk sama dengan dia. Demi nak memastikan dia kekal sebagai Perdana Menteri. Ini yang disebut oleh YB Raf tadi. Ini yang disebut oleh YB Raf tadi. PKR ini bercumbu dengan semua orang. Jadi tuan-tuan, kita duk membayangkan, kita duk fikirkan, kalaulah kau ada kuasa tetapi sibuk sangat nak buat percaturan politik, maka sebab inilah kau tak boleh melaksanakan janji-janji reformasi yang berdegar-degar dulu ditawarkan. Tak boleh. Sebab terlalu sibuk ni nak mengaturkan orang. Nak terlalu sibuk mengaturkan kedudukan parlimen. Sebenarnya, tuan-tuan kena ingat. Kerajaan perpaduan. Kerajaan perpaduan yang kata orang dicadangkan oleh Tuanku Yang di-Pertuan Agong pada masa itu, memandangkan kerana tidak ada mana-mana blok parti politik yang dapat simple majority. Itu kita faham. Itu memang kita faham. Tapi tuan-tuan, engkau bekerjasama dalam kerangka untuk menjalankan tugas ataupun kapasiti sebagai kerajaan Malaysia. Faham tak, tuan-tuan? Yang mana tempoh usia kerajaan perpaduan ini maksimum 5 tahun. Habis sahaja 5 tahun, kita pulangkan balik kepada rakyat, biarlah rakyat membuat keputusan. Biarlah rakyat menilai balik siapa yang mereka nak undi. Itu kena faham betul-betul. Malangnya, tuan-tuan, dalam tempoh berapa tahun yang mereka mentadbir ni, mereka sibuk berbincang sesama mereka. Untuk membolehkan Anwar ini terus jadi
Perdana Menteri untuk penggal yang berikutnya. Nampak? Duk sibuk dengan benda-benda ni tadi, tuan-tuan. Sebab itulah duk sibuk nak jaga hati ni. Kalau ambil nak buat kanan, yang ni terasa, buat yang ni, yang itu terasa. Padahal dia lupa. Dia lupa yang kerajaan perpaduan ini hanyalah sementara. Yang kau diletakkan di situ, di atas kapasiti kerajaan perpaduan untuk run the country. Bukannya kau duk sibuk berpakat sama sendiri. Lepas tu bila UMNO Johor declare mereka akan bertanding 56 kerusi menggelabah. Dengan amanahnya kata UMNO pengkhianat. Saya duk jam kepala otak. Dah kenapa kau nak declare UMNO ni pengkhianat? Sejak bila UMNO ni bergabung dengan korang dalam Pakatan Harapan? Sejak bila? Ini naratif, tuan-tuan. Ini naratif yang dimainkan oleh PH bila mana dia menyebut sebagai UMNO pengkhianat. Dilaung-laungkan dekat Johor. Kelakar pun ada. Kan? Kelakar pun ada. Kalau dia refer UMNO pengkhianat dalam konteks Negeri Sembilan, saya faham. Sebab apa? Dekat Negeri Sembilan, kerajaan perpaduan. Engkau sepatutnya Negeri Sembilan, UMNO Negeri Sembilan, Amanah Negeri Sembilan, PKR Negeri Sembilan, DAP Negeri Sembilan duduk berbincang macam mana nak menyelesaikan isu yang tuan besar, undang-undang tadi tu, kan? Ada isu dalam undang tadi kan? Undang yang 4 tu kan? Duduk sekali, bincang. Malangnya UMNO ambil keputusan untuk hijack sampai hampir-hampir lah apa yang dikatakan sebagai jatuhnya kerajaan Negeri Sembilan. Itu kita faham. Tapi dekat Johor, benda tu tak berlaku, tuan-tuan. Kawan tu nak declare, dia nak bertanding 56 kursi, lantak dia lah. Sebab dia tak pernah bergabung dengan PH. Ini tuan-tuan kena faham betul-betul. Sebab itu tuan-tuan tengok, saya pun tadi sambil-sambil saya dengar. Saya dengar apa yang Anwar punya ucapan tu kan, berdegar-degar lah. Dia kata budak lagi nak ugut kita. Sembang memang berdegar-degar, tuan-tuan. Kan? Ujung-ujung dia kata apa, tuan-tuan? Saya akan berunding dengan Zahid. Engkau punya sembang, kemain, budak jangan ugut kita. Gedegar itu, gedegang. Ujung-ujung dah turun. Cakap kawan-kawan, saya akan jumpa Zahid untuk berunding. Kalau begini gaya dia, kan? Ini yang YB Raf sebut tadi. Atas pentas, kemain kau buat wayang bergaduh bagai nak rak, masuk dalam dewan bercium. Jadi tuan-tuan, di saat semua orang melaung-laungkan, lawan UMNO pengkhianat, masing-masing tengah semangat. Dia bila dah semangat, tuan-tuan, dia balik tu dia tak ingat apa lah. Dia terlupa. Anwar Ibrahim ni, kau kena tunggu, bukan masa dia tengah bersemangat tu. Kau kena tunggu dekat dia punya point tu dekat ujung tu. Masa dia cakap, saya akan jumpa Zahid untuk berunding, budak-budak tu semua dah lari, dah keluar lah, entah ke mana lah. Nampak? Buta-buta je. Panas-panas siang-siang terik. Geng-geng PKR ni kena bodoh-bodoh kan. Kena tipu hidup-hidup dengan presiden dia. Nasib korang lah. Baik. Jadi sebab itu, tuan-tuan, benda ni yang kita nak hentikan. Benda ni yang kita nak hentikan. Kita lantik korang 5 tahun dalam kerajaan perpaduan. You run the country. Kan? Kau jalankan je lah kerja kau. Apa masalah kau? Duk sibuk buat wayang, bergaduh, konon-konon bergaduh lah itu bagai apa semua. Buang masa, tuan-tuan. Masing-masing nak claim. Berapa bilion kita panggil investment yang masuk ke Johor ini adalah usaha pusat. Masing-masing nak kaki claim lah ni. Kan? Masing-masing kaki claim. Yang negeri pula cakap, ini kita punya usaha. Ini, tuan-tuan. Ini semua sembang kari. Sembang kari di hujung-hujungnya kalau kita tengok sebab itu. Kita katakan segala yang disebutkan sebagai agenda yang perlu dilaksanakan tidak dapat dilaksanakan kerana separuh daripada masa yang diberikan habis begitu sahaja mencaturkan percaturan politik. Ini adalah satu dunia
pada saya, gagasan bersama itu dia membawa satu konsep yang baru. Membawa satu dunia dimension politik yang baru, yang mana tuan-tuan, okey, orang-orang yang sepatutnya run the country, kau run the country. Stop berpolitik. Kau tak payah sibuk nak mencatur-caturkan. Kau tak payah. Habis masa 5 tahun tu kau buat je lah. Tapi ini kita faham, sukar untuk difahami sebab dalam pemikiran kita tuan-tuan. Dalam pemikiran kita, kita cuma nampak kalau tak ada PH, takkan nak bagi Perikatan Nasional. Dia cuma nampak dua ni je. Kan? Lepas tu dia boleh katakan pula, okey, YB Raf ni, kalau macam tu sama je lah macam BN. Apa beza dia? Beza dia tuan-tuan. Beza dia. Kita kena tengok. Semasa ahli-ahli parlimen ini dilantik dan mereka masuk dalam parlimen, okay, kita tengok apakah signifikan dia. Apakah kata orang, apakah signifikan ni apa Apakah dia punya manfaat? Apakah kesan dia? Dengan kita menghantar dia ke parlimen tu, apa kesan dia? Apakah momentum yang diberikan? Kalau contoh yang kita selalu tengok kan, kalau kita tengok Hadi Awang misalnya, dengan puntingnya apa semua, takkanlah orang macam ni kau nak undi. Takkanlah orang macam ni kau nak undi. Sebab itu disebut oleh YB Raf, kita tak boleh masuk, kita keluar daripada PKR, kita masuk kepada parti-parti yang kita tahu dia orang ni masing-masing ada agenda dan tak ke mana pun dia punya performance dekat parlimen tu tadi. Takkan kita nak join dia orang? Tak boleh lah tuan-tuan. Kita masuk sama ada kita menang sebagai kerajaan ataupun kita masuk sebagai pembangkang, tetapi kehadiran kita sebagai pembangkang itu memberi kesan yang signifikan kepada kerajaan. Kau jangan buat suka-suka kau sebagai kerajaan. Semak dan imbang itu berlaku dalam parlimen. Itulah yang kita nak tuan-tuan. Dan semak dan imbang itu tak berlaku dalam keadaan pembangkang yang ada sekarang. Pembangkang yang ada sekarang, kita tengok siapa Muhyiddinnya, Hamzahnya, ni duk sibuk bergaduh ni. Berebut. Dah berapa bulan, baru lantik. Baru ada persetujuan lantik ketua pembangkang seorang. Akhirnya ada. Nasib baiklah ada. Jadi kita berada dalam keadaan yang pembangkang sangat lemah. Gagal sama sekali untuk memberikan satu impak kepada kerajaan. Bila jadi macam ni, itulah kita tengok kerajaan besar kepala. Kita tengok siapa yang pick up isu mafia korporat. Mana ada tuan-tuan? Kan? Tak ada kualiti. Betul, tak ada kualiti. Padahal isu cukup banyak ni. Dengan mafia korporatnya, dengan pemilikan saham yang kantoi untuk kali keduanya. Okey? Banyak isu yang boleh diangkat. Malang ni pembangkang yang ada duk bergaduh sama sendiri. Berebut jawatan. Ini pada saya kita kena faham. Dia bukan 1 + 1 2. Bukan tuan-tuan. Okay? Dia bukan 1 + 1 2. Bukan. Dia bukan fix. Dia bukan macam naratif yang dimainkan. Oh, Anwar Ibrahim dah setakat ini terbaik. Kalau tak ada Anwar Ibrahim, bankrupt lah negara. Itu nonsense nama dia. Ayat tu, kalau tak ada Anwar Ibrahim, bankrupt lah negara, pernah disebut puluhan tahun dulu. Pada masa itu, pada zaman Atuk jadi Perdana Menteri, pada masa Tun M jadi Perdana Menteri, kita merasakan, rakyat merasakan Tun M ni lah paling terbaik. Tak ada dah Perdana Menteri lebih baik daripada Perdana Menteri daripada Tun Mahathir. Betul? Ini stigma tuan-tuan. Ini stigma yang dimainkan untuk rakyat percaya dan sehingga mereka membuat satu kesimpulan. Kalau tak undi PH, takkan kita nak undi Perikatan Nasional? Kau gila ke apa? Kalau tak naikkan Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, takkan kita nak naikkan Hadi Awang, takkan kita nak naikkan Hamzah. Nampak tak? Ini satu pemikiran yang terlalu simplistik. Terlalu bermudah-mudah tuan-tuan. Jadi kita dimainkan, kita dimomokkan dengan argumen macam tu cukup lama.
Akhirnya Tun M itu berkuasa puluhan tahun juga. Selepas Tun M turun, datang naik Perdana Menteri lain. Okay, lepas tu naik juga Perdana Menteri lain. Alhamdulillah, negara kita berjalan seperti biasa. Turun dan naik itu adalah lumrah kehidupan. Tetapi stigma kalaulah Perdana Menteri ini tak kekal, negara kita akan bankrupt. Itu satu naratif yang sangat dangkal. Hakikatnya, kita kena faham, puluhan tahun negara kita bermain dengan topik dan susuk tubuh yang sama. Okey, tuan-tuan. Isu yang sama, topik yang sama dan mereka sekarang ni berada di tampuk atas. Sebab itu YB Raf dalam ucapan dia tadi, tuan-tuan kalau tuan-tuan perasan, mereka program tadi dimulakan dengan 3 anak muda yang sekitar 20, I think dalam 23 sampai 30 tahun kot. Kalau tengok diorang, yang 23 tu mungkin dah mengundi 2 kali daripada 18, lepas tu mengundi balik kan. Dia tengok pemain-pemain tua yang sama. Masuk tahun 26, orang tua yang sama. Betul? Tonton tengok negara-negara lain yang telah pun mengambil langkah berani melantik pemimpin-pemimpin muda. Untuk mentadbir negara. Alasan yang diberikan dah sampai masanya untuk yang tua-tua ini turun. Sebagai penasihat ke, sebagai apa ke, kau turun. Enough is enough. Masa kau dah ada. Kau dah diberikan masa 5 tahun. Tetapi kau memilih untuk tak nak melaksanakan perubahan. Kau nak lengah-lengahkan dengan alasan kita perlukan penggal lagi satu untuk melaksanakan reformasi yang lengkap. Ini semua mengarut. You are given 5 years, kau gagal. That's it. Simple, tuan-tuan. Okay, simple saja. Kita bercakap secara objektif. Kita dah bagi kau 5 tahun dan kau gagal. Dah, cukup. Ganti orang lain. Bukannya kita tak ada pelapis-pelapis yang bijak-bijak negara ni ada. Tak ada, tuan-tuan. Inilah masa dia. Kalau tanya pada saya, ini YB Raf tak sebut. Tapi kalau tanya pada saya, cukup lah 70 sampai 80 ni, cukup lah tuan-tuan. 70 sampai 80 ni kita tak nak tengok dah duduk dalam parlimen, mengarut. Merapu. Dengan datang dalam parlimen tak laratnya. Okey? Puntingnya. Cukup lah tuan-tuan, cukup. Dengan percaturan macam-macam, nak bagi kat kroninya dan sebagainya. Cukup tuan-tuan. Kita bagi peluang dekat muka-muka baru ni. Bila kita kata 70 tahun dan sampai 80, dia bukan dalam konteks PH saja. Kita tengok juga Muhyiddin ni pun sama juga, tuan-tuan. Dia sebaya semua tu. Dalam barisan PN pun ada. Kan? Ni Hamzahnya, Muhyiddin ni hadiah wang ni cukup. Ini yang kita katakan bahawa kita perlu lakukan perubahan yang signifikan kali ini, memberikan signalan cukup jelas kepada politician dinosaur. Sebab itu, orang tanya pada saya, apa beza? Apa beza bersama dengan parti-parti yang lain? Itulah beza dia. Okey. Kalau parti-parti yang lain, tuan-tuan tengok, duk sibuk nak mencatur, nak mempertahankan kepala-kepala tua ni. Nak dibawa sampai ke sudah. Tak tahulah nak dihirit sampai ke mana. Itu beza dia. Cuma untuk yang masa-masa akan datang, apa lagi yang akan dikemukakan oleh bersama ni, biarlah YB Raf yang sebut. Kan? Tak manis pula aku yang sebut. Cuma dalam satu ucapan tadi. Ini saya nak tengok ya. Dalam satu ucapan, tak silap saya Amir kot. Amiruddin, tak silap saya. MB Selangor. Ni tuan-tuan tolong cek. Kalau betul, kalau salah tolong betulkan. Baik. Amir kata apa? Dekat Johor tu.
Dia kata apa? Pendirian dan prinsip PH tetap sama, dia cakap. Anak Cina, anak kami. Anak India, anak kami. Anak Melayu, anak kami. Anak Iban, anak kami. Dia ulang sampai terpokok, terlolong. Dia melaungkan benda tu. Dan saya nak cakap, dia sebenarnya dia lupa dua nama. Selain daripada anak Cina, anak India, anak Melayu, dia lupa ada dua perkara. Dia kena sebut, siapa lagi tuan-tuan? Dia kena sebut anak Mat Baki pun anak kami, anak Rizal Mubarak pun anak kami. Dia kena tambah tuan-tuan. Dia tak cukup sekadar, dia tak cukup sekadar anak Cina, anak kami, anak India, anak kami, anak Melayu, anak kami, nak muntah. Sebab selain daripada tiga yang besar ni, dia ada dua orang yang cukup special. Siapa dia tuan-tuan? Azam bin Mat Baki. Dan juga Farhash tadi. Jadi dua orang ni kena masuk dalam senarai. Kena masuk dalam senarai. Jadi bila Amir nak sebut pendirian PH, anak-anak tadi tu kena masukkan anak Mat Baki dengan siapa seorang kita tadi saya sebut? Anak Rizal Mubarak. Jadi orang pun boleh faham. Okey, patutlah dia special. Patutlah Farhash ni mendapat layanan special. Patutlah Azam bin Mat Baki ni mendapat layanan yang cukup special daripada kerajaan PH ni kan, kerajaan perpaduan. Jadi bila kita tengok benda ni kan, bila kita tengok ini adalah satu retorik yang tak berkesudahan. Ni ada yang komen ni, dia kata masuk ke Ramalan. Tak payahlah. Ramalan ni kita bagi dia kat Kuala Selangor. Ramalan ni kita bagi dia ke Kuala Selangor. Saya rasa memang confirm menang. Sebab dekat Sungai Buloh tu dia akan kalah. Jadi untuk ceplos-ceplos PKR dalam ni, tolong bagi tahu dekat Ramalan lebih baik dia pindah Kuala Selangor. Dia pindah Kuala Selangor, confirm dia menang. Baik, kalau ni ada komen kan. Semua geng kot. Imar, semua geng buat laporan polis pemilihan cabang hari tu. Jom kumpul. Tak payah, buang masa. Ni saya cerita sikit. Boleh saya masuk sikit yang topik yang ni berdasar komen ni kan. Kenapa saya cakap tak payah, tuan-tuan? Kenapa saya cakap tak payah buat report? Sebab dia akan buang masa, tuan-tuan. Jangan bazirkan masa, tuan-tuan, untuk duduk buat laporan polis, lepas tu tunggu untuk memberikan keterangan kepada pegawai penyiasat. Jangan. Itu akan membuang masa, tuan-tuan, yang memang tak dapat dipampas. Sebabnya tahun lepas ataupun 2 tahun lepas, tak silap saya, semasa berlaku masa ada satu kata orang MADC ni, okey, ada gangster yang dibawa masuk, siap ada senjata, pisau ke apa, macam itulah. Dan masa tu kecoh lah ni, kecoh. Siap polis panggil suspek apa semua. Tapi kes tu tak ke mana pun. Okey, kes tu tak ke mana pun. Ambil statement apa semua, sudahnya buang begitu saja. Jadi dia kalau pasal benda-benda ni, tak payah buang masa, tuan-tuan. Tak payah buang masa. Kita biarkan. Dalam keadaan, okey, itu sebenarnya dia ada game. Ni saya ceritakan. Kata orang, saya ceritakan sebab dia begini. Semasa dalam kes yang dikatakan ada senjata tu, okey, ada ura-ura mengatakan KC Kuala Selangor tu selepas dia dimenangkan menggunakan blockchain, timbalan dia tu adalah Hamidi. Hamidi ni budak luar yang begitu disayangi Anwar Ibrahim. Jadi masa berlaku kekecohan itu, timbul
desas-desus mengatakan Siva ini akan digantung. Dia punya jawatan tu, so akan memberi laluan kepada Amidi untuk memangku ketua cabang. Sebab Amidi ni dia tak ada kekuatan. Amidi ni dia tak ada kekuatan, jadi dia terpaksa dinaikkan dengan cara begitu. Percaturannya macam tu, tuan-tuan. Tapi saya tak pasti. Lepas tu saya tak ambil tahu dah, lantak korang lah nak buat apa pun, kan? Perancangan untuk menggantung ketua cabang Kuala Selangor dan menggantikan dengan Amidi sebagai sebagai pemangku tu tadi, tak menjadi. Mungkin ada yang dah berbunyi pasal benda tu di peringkat bawah, jadi diorang stop. Itu berlaku selepas daripada percaturan blockchain yang diorang plan satu Malaysia, tuan-tuan. Punya dahsyat. Dia nak naikkan orang-orang dia ni sampai ke tahap macam tu. Sebab bila sampai PRU nanti, tak timbullah soal, ini calon payung terjun. Ini adalah kata orang KC. Ini adalah timbalan KC. So dia nak elakkan isu calon payung terjun, maka dia caturkan begitu, tuan-tuan. Baik. Kesan daripada itu. Ini YB Raf ada sebut, tak silap saya, dalam 2 minggu punya podcast kot. Betul lah. 2 minggu yang sudah. Dia kata, dia kata begini. Berkenaan dengan kedudukan Tambun. Ini saya jam-jam ni saya lompat-lompat kan. Sementara masih lagi hangat isu bersama ni. Sebab kita excited nak tunggu esok. Hantar surat YB Raf ke speaker dan kita nak tunggu apakah kesan dia tadi kan. So saya jam-jam lah cerita topik ni, saya jam sikit. Baik, rancangan asal adalah untuk menjadikan Tambun itu sebagai kata orang kubu PKR untuk diperak. Rancangannya yang dicaturkan, yang dibuat oleh YB Raf ini adalah kita nak merampas utara. Tapi kita tak boleh nak terus masuk macam tu dekat Kedah. Tak boleh. Dekat negeri-negeri lain tak boleh. So kita masuk dulu dekat Perak. So kita hit dulu tempat pertama adalah di Tambun. Baik. So bila naik di Tambun, kita kuatkan Perak. So step yang berikutnya adalah kita rampas Perak ni keseluruhan. Okey. So kita rampas Perak secara keseluruhan, kemudian kita akan naik ke atas begitu. Kita naik sikit-sikit begitu. Ini dia punya perancangan asal dia. Baik. Dengan menjadikan Tambun itu sebagai HQ, sebagai pusat, sebagai center kepada negeri Perak. Baik. Apa yang berlaku adalah pada tahun 2024, geng-geng diorang ni menggerakkan usaha satu Malaysia, termasuklah di Perak, untuk menjatuhkan dan mengkhianati YB Raf. Ini saya ulang balik untuk faham apa istimewanya Tambun. Baik. Setahun, tuan-tuan. Setahun berjalan mengikut sebagaimana dirancang. 2025 berlaku pemilihan sehingga mengakibatkan perpecahan, pecah belah yang teruk berlaku di bawah Perak ni, di dalam Perak. Maknanya, tuan-tuan, rancangan asal untuk mengukuhkan kedudukan PKR di Perak. Bila kau pecah belahkan ke orang-orang dekat bawah ni, rancangan asal tidak terlaksana. Jadi apa yang berlaku, pecah belah. Ni, dekat bawah ni pecah belah habis. Setiap cabang berlaku macam tu, tuan-tuan. Jadi bila setiap cabang berlaku macam ni, apa kesan dia, tuan-tuan? Rancangan asal untuk mengukuhkan Perak ni tadi tidak menjadi kenyataan. Bila tidak menjadi kenyataan, maka sebab itulah tuan-tuan tengok sekarang ini, Tambun tidak lagi menjadi kubu kuat untuk Anwar dan dia melarikan diri ke Pematang Pauh. Sebab itu, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok, rajin pergi cari status saya
Saya mempersoalkan kenapa hanya permatang pauh digunakan dana daripada dana kerajaan diberikan ayam masa tu untuk raya. Saya tak ingat 40,000 ke berapa, saya tak ingat. Kenapa menggunakan dana kerajaan yang disalurkan kepada pematang pauh? Kenapa kawasan-kawasan miskin yang lain tidak diberikan? Kenapa Sabah tak ada? Sabah pun nak raya juga pada masa tu. Saya dah tahu dia nak pergi ke pematang pauh. Begitu juga yang berlaku kalau tuan-tuan tengok sumbangan untuk korban. Tuan-tuan tengok berapa banyak lembu diberikan ke kawasan pematang pauh itu. Jadi sebab itu kita kata dekat sini yang dipersoalkan oleh YB Raf banyak kali. Kalau ini kita lakukan, maka kita tak ada beza lah dengan UMNO. UMNO masa dia menjadi kerajaan dulu, itulah yang dia buat. Oh, tempat ketua bahagian ini 40,000. Ini 40,000. Ini semua lubuk buat duit, tuan-tuan. Kalau orang yang terlibat dalam bisnes korban lembu ni, dia tahulah. Dia berniaga setahun sekali je, tuan-tuan. Orang yang lembu untuk korban ni, dia berniaga setahun sekali je. Lepas tu dia berehat. Berapa 10-11 bulan dia berehat. Sebab dia, tuan-tuan, kalau satu ekor kau markup 2,000, 3,000, kau kalilah berapa puluh ribu ni. Jadi ini yang kita katakan, kenapa kau buat benda yang sama? Kenapa kau buat benda yang sama? Adalah yang kata, dia bukan guna duit kerajaan. Tak. Tak. Saya kongsikan untuk raya puasa baru ni, dia menggunakan duit kerajaan. Ayam tu yang diberikan kepada pematang pauh tu menggunakan dana kerajaan. Bukan duit poket dia. Bukan. Tapi malangnya kita ada pembangkang yang sangat lemah yang gagal pick up isu-isu ini, tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan kena faham bila YB Raf mengatakan kita kamikaze, kita akan rempuh, kita akan gempur semua tempat ini, maksudnya adalah kita perlukan momentum ini. Kita kena jelaskan kepada semua rakyat betapa perlunya satu third force baru disuntik masuk dalam parlimen untuk memastikan kerajaan menjalankan urus tadbir negara mengikut sebenar-benar garis panduan. Bukannya kau pancing pembangkang, kau bagi dana macam-macam, lepas tu kau duk gaduhkan pembangkang ke laut, kau buat sesuka hati kau. Kalau bukan sekarang, bila lagi, tuan-tuan? So, saya rasa itu adalah satu perkara yang cukup jelas yang diberikan. Tapi kita faham lah. Saya dapat masa saya buat live tu, adalah yang kata kan sound tak clear dan sebagainya. Tapi saya percaya Iswadi pun akan buat live, YB Raf pun akan terus buat YBM dia, YB Nick pun akan buat, dan program ataupun podcast pencerahan ini akan terus berjalan, dan siapa tahu YB Raf akan untuk bersama ini, YB Raf akan keluar dengan truk baru dia, siapa tahu. So kita tak tahu. So benda ni sangat-sangat mengujakan kita. Apa ni Rizwan? Atuk engkau backup habis-habis, anak dia kronis senyap. Mat Rizwan. Baik, saya jawab soalan daripada Mat Rizwan. Dia begini, yang sebut sakau ni Anwar Ibrahim. Yang menyebut bahawa ada sakau sana sakau sini, Mahathir yang dia merujuk secara tak langsung kepada atuk ni adalah Anwar. KDN dekat tangan kau. SPRM dekat tangan kau. Dah berapa tahun mentadbir kerajaan, kenapa tak tangkap? Takkan siasatan tak habis-habis lagi? Kan pada masa Azam Baki menjadi KP
SPRM tu, dia cukup berani, dia cukup hebat, dia cukup, kata orang dia cukup bijak. Kenapa tak ada apa-apa pertuduhan dikenakan kepada Tun Mahathir, kepada anak-anak dia? Seretlah pergi mahkamah. Kau dah ada kuasa kan? Jangan main wayang kat sini. Nampak tak? Bukan kita backup. Tapi isu dia sekarang ni kuasa kat tangan kau. Kau nak suruh siapa tangkap? Dia samalah tuan-tuan. Bila geng-geng PKR ni kata apa? Reformasi, lawan tetap lawan. Kau nak lawan siapa? Dulu masa kau gunakan slogan tu, kau tujukan kepada kerajaan pada masa tu sebab kau pembangkang. Maka kau pun cakap lawan tetap lawan reformasi. Maknanya kau menuntut kerajaan pada masa itu untuk buat perubahan. Bila kau dah jadi kerajaan, kau laungkan lawan tetap lawan, kau nak tuju kat siapa? Kau nak tuju kat Anwar Ibrahim lah kan? Takkan kau nak tujukan lawan tetap lawan kepada pembangkang? Apa bongok kau ni? Faham? Samalah juga isu dia tuan-tuan. Tangan kuasa semua dekat tangan kau. Kita tengok apa yang berlaku. Kita ambil tengok dalam Pandora Papers. Saya dah kongsikan banyak kali dah ni. Nak muak dah orang dengar. Kan? Dalam Pandora Papers tu, nombor satu dalam senarai adalah arwah Tun Daim. Nombor 2, nombor 3 kalau tuan-tuan tengok siapa dia, Tengku Zafrul dan juga Zahid Hamidi. Tun Daim, kau buru dia sampai dia dah mati. Dia dah mati pun kau buru dia, anak keluarga dia, tapi tuan-tuan, tak ada satu pun yang di-charge kerana sakau. Yang dia charge diorang ni kerana gagal declare kepada LHDN. Faham? So, apa yang kau nak sembangkan pasal sakau ni tadi? Mana pergi Zahid dengan Tengku Zafrul? Kau siap lantik Tengku Zafrul sebagai penasihat kau lagi? Jadi, untuk ceplos-ceplos PKR ini, kau kena faham lah. Bila kau dah ada kuasa, lepas tu kau sembang, kita orang ni backup orang-orang ni, dia bukan backup. Aku menyatakan fakta bahawa kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim sampai sekarang gagal mengheret Tun Mahathir pergi mahkamah atas tuduhan merompak hasil negara. Yang kau cakap sakau ni, mana pertuduhan tu? Mana? Dah 3 tahun, dah 4 tahun dah ni. Mana? Tuan-tuan percayalah. Tuan-tuan percayalah. Nanti Anwar akan goreng. Dia akan cakap, kita perlukan satu lagi penggal untuk kita heret kaki-kaki sakau ni tadi. Ini semua wayang lah tuan-tuan. Ini semua wayang. Kau dah ada kuasa. Kau tangkap je lah. Apa masalah kau? Baik, komen pasal Anthony Locke. Cakap pasal Rafizi keluar parti. Dia tak bersetuju kan? No. Yang saya baca, Anthony Locke kata dia tak bersetuju yang YB Raf dan juga Nin Azmi kosongkan kursi pandan. Dia kata biarlah sampai habis penggal. Biarlah habis penggal. Ini pandangan Anthony Locke. Tapi saya percaya kalau Anthony Locke dengar sampai habis ucapan YB Raf tadi dengan YB Nick, dia akan faham secara rasional bahawa Raf dan juga YB Raf dan YB Nick akan isi borang parti bersama itu pada hari Selasa. Pada hari Selasa. Maknanya secara rasmi pada hari Selasa. So sekarang ni dengan dia bagi tahu perancangan dia hari Ahad ni, hari ni. Ni pukul 12.30 ni dia masih lagi PKR. Faham? Dia masih lagi PKR. Benda pertama dia nak buat adalah esok dia nak bagi tahu speaker. Saya letak jawatan, saya kosongkan kursi parlimen saya. So
Esok masa dia letak jawatan tu, dia hantar surat kepada speaker, dia masih lagi dalam kapasiti dia, okey, kapasiti dia sebagai ahli PKR. Hanya selepas hari Selasa, bila dia isi borang, borang parti bersama, pada masa tu automatik dia keluar daripada PKR. Okey, tuan-tuan. Baik. Apa yang berlaku? Okey, dia berbeza dengan saya. Saya memang dah declare lah tadi kan. Selamat tinggal apa semua, aku siap left lagi. Daripada situ, bolehlah dibuat anggapan. Baik. Masalah dengan Setiausaha Agong ni, aku balik-balik pada tembak Setiausaha Agong ni kan. Masalah dia, dia kata dia menafsirkan ucapan YB Raf. Okey? Dia menafsirkan ucapan YB Raf itu konon-kononnya satu pengumuman yang boleh dikatakan terjumlah kepada keluar parti. Ini berbaliklah kepada apa saya kata tadi. Engkau nak buat tafsiran, kau nak buat anggapan, kau mestilah berpandukan kepada fakta. Kau mestilah berpandukan kepada fakta. Terang-terang dia kata, hari ini, hari Senin ini, dia akan hantar surat kosongkan parlimen. Hari Selasa. Hari Selasa barulah dia isi borang bersatu. Borang bersama. Nampak tak? Suara ni tak cerdik, tuan-tuan. Jadi kalau dia nak bawa pergi mahkamah, dia bawa lah pergi mahkamah, letaklah ke dia kan. Tapi ni saya cakap dalam konteks DAP, Anthony Locke, kalau dia rasional, dia akan faham. Kalau dia rasional, dia duduk sebagai DAP, dia akan faham yang Raf, YB Raf dan juga YB ni mengusungkan kerusi dalam keadaan dia masih lagi PKR. Betul, step by step. Komen daripada siapa tadi? Mizuki. Step by step, cantik apa yang dia beritahu. So pengumuman pagi tadi, petang tadi, taklah bermaksud dia keluar sekarang. Tak bermaksud dia nak keluar sekarang. Tu kadang-kadang kita sedih lah. Parti Reformasi puluhan tahun menjerit, terpekik, terlolong reformasi, tapi rupa-rupanya kau pun sendiri tak faham apa itu reformasi. Sikap dan pendirian dan tindakan YB Raf ini satu tindakan yang pada saya patut dicontohi oleh semua orang. Kalau kau nak masuk parti lain, kau kosongkan kursi kau. Kau kosongkan kursi kau dan kau masuk parti lain. Selesai. Jadi kalau ada tempoh masa, contohnya speaker tengok ada baki lagi 2 tahun. Perlunya ada keperluan untuk adanya ahli parlimen di tempat itu. Dia declare lah untuk pilihan raya kecil. Tapi kalau dia rasa tak cukup apa ni tempoh dah matang dan tak ada isu-isu yang besar, maka dia boleh je kosongkan kursi tu. So kosonglah kursi pandan tu sampailah election akan datang. Inilah reformasi yang sebenar. Nampak? Dia bukannya dia bawa kursi ni, lepas tu dia declare dengan ini kursi pandan menjadi kursi bersama. Mana ada, dia tak buat macam tu. Inilah yang kita katakan perubahan. Inilah reformasi yang sebenar. Jelas tuan-tuan? RR boleh bertanding lagi ke? Boleh. RR boleh bertanding lagi. Tadi saya cakap perkara 48 pasal 6 itu yang menyentuh tentang seseorang ahli parlimen yang letak jawatan, dia tidak boleh bertanding selama 5 tahun. Dia dilarang bertanding untuk 5 tahun. Perkara ini, peruntukan ini telah pun dimansuhkan, telah dibuang daripada Perlembagaan Persekutuan. Jadi benda tu tak valid. Benda yang kalau you all baca, itu sebenarnya perlembagaan yang lama. Macam mana nak tahu tuan-tuan? Sebab tu kalau tuan-tuan pergi kedai buku, tuan-tuan tengok ada akta-akta kan. So akta-akta tu yang dijual adalah akta-akta yang latest version yang telah pun dimasukkan pindaan. Sebab itu kita, kami inilah peguam-peguam, kita kena selalu beli buku. Sebab tu tuan-tuan tengok kan, kat pejabat peguam banyak buku. Akta lah terutamanya. So kita kena beli, sentiasa update. Kalau ada pindaan yang lama tu memang kita tak pakai. Kita pakai yang baru. Dia ada tulis kat situ, pindaan sampai tahun bila. Latest sampai tahun bila. Itu dia cerita dia tuan-tuan.
Jadi kalau tuan-tuan tengok dekat Google, tuan-tuan kena hati-hati sikit. Tuan-tuan kena baca perlembagaan yang terbaru selepas tahun 2022. Mungkin tahun 23 tu dah ada dah. Dan kalau nak cari pindaan tu pun boleh, ada. Ada dalam Google tu, senang je. Cari pindaan. Sebab itu antara yang penulis ataupun pengulas-pengulas politik dinosaur ni, antaranya Zaharin kan. Lepas tu alamak siapa yang seorang tu, rambut putih dah tu, yang dia cukup apa berbulu dengan Raf tu kan. Dia bodoh-bodohkannya YB Raf. Kalau tengok dekat Zaharin punya dekat apa ni dekat MSO. MSO ini MSO ni memang cukup berbulu. MSO dengan Zaharin ni kan. Lepas tu dua orang ni dia punya confident. Dia kata apa, dia bodoh-bodohkan Raf. Dia kata kalau kau letak jawatan, kau takkan boleh bertanding 5 tahun lagi. Lepas tu mula-mula tu saya nak bantai. Lepas tu saya baca komen. Dia kata, bang, ada masa lagi ni bang, baik delete. Malu nanti bang. Jadi bila aku tengok komen, alamak kan, semua dah sekolah kan dia. Bang, ada masa lagi ni bang, baik delete bang. Nanti malu pun dapat. Sebelum orang screenshot, baik kau delete. Malang ni aku dah screenshot. Esok aku bantai kau. Kan? Dia tanpa segan silu ni, bodoh lah apalah kan. Patutnya kan kau siasatlah dulu, kau bacalah dulu kan. Sebab 486 ni, sebab tu saya kata kan, baca tu pindaan, baca kalau ada, tengok. Okey, kenapa kita kena check? Ini pun okey, lawyer tuan-tuan, dia tak hafal semua akta. Dia hanya buka akta kalau ada kaitan dengan kes-kes tu. Jadi contoh, dia ada satu kes perlembagaan. So untuk final, untuk dia kata orang confirm benda tu, dia kena buka akta dan dia kena tengok bila version ni. Kalau latest setakat 2023, mampus. Macam saya sendiri, saya akan cakap pergi beli yang baru. Sebab kita tak tahu. Dalam tempoh tu, kita pun tak ikut semua perkembangan parlimen, perbahasan parlimen. Kita takut ada pindaan. Jadi bila kita tengok pindaan, okey. Ada pindaan terbaru 2026, peruntukan yang kita nak pakai ni masih ada. Maknanya itulah yang terkini. Itulah yang terkini. Kalau kita saman, contohlah kita saman. And then sekarang pada tahun 2026, bicara pada tahun 2027. In between ada pindaan. So kita boleh cakap, yang Arif, pada masa kita filekan ini, belum ada pindaan. Peruntukan yang ada pada masa tu tahun 2026 begitu. Tapi pada Januari 2027 ada pindaan yang Arif. Jadi bila berlaku pindaan, maka undang-undang berubahlah. Okey, bila berlaku pindaan, maka kedudukan undang-undang berubah. Contoh macam 486 tadi. Pada tahun 2022, sebelum itu, siapa-siapa yang resign, kosongkan kursi, dia tak boleh bertanding 5 tahun daripada tarikh dia resign. Tapi tahun 2022, peruntukan itu telah pun dimansuhkan. Okey, jelas tuan-tuan Jadi itu biasalah, itu perkara biasa. Cuma bila kau dah senior kan, rambut pun kau dah putih, begitu laju kau bodoh-bodohkan orang, dia jadi macam confident tu, kau beli kat mana sebenarnya? Kan? Banyak kali dah saya pesan, saya cakap nak baca YB Raf punya strategi ni, kau kena dengar. Kau kena dengar, ada bulet-bulet yang dia tambah tu kau kena pick up. Kau kena tangkap. Jadi bila benda tu berlaku petang tadi tuan-tuan, dan tuan-tuan tengok kan, habis senyap sepi ni geng-geng ceplos ni kan. Sebab dia tak tahu nak counter apa tuan-tuan. Dia nak counter dengan isu YB Raf tak boleh bertanding, tak boleh. Dah pindah. Jam tuan-tuan. Masing-masing jam sebenarnya. So kita tengok, cuma ini bacaan saya lah.
bacaan saya untuk malam ni saya tahulah speaker ni confirm kena panggil menghadap. Dia bincang lah ni kan. Ini bacaan saya lah kan. Speaker akan dipanggil untuk tengok macam mana kita nak mengatakan bahawa YB Raf bukan lagi ahli PKR. Dia dah terlucut. Jadi bila dah terlucut, maka dia terpaksa kosongkan kursi tadi. Kursi ni lagi masih bilik PKR. Ni malam ni tengah bersilat lah tu. Malam ni tengah bersilat, macam mana dia nak pusing, nak buat magic. Dia tengah pusing lah tu. Okay, menarik benda ni, menarik. So, hanya speaker saja yang boleh buat magic. Tiba-tiba ni speaker terima dulu. Contoh, dia main technical, dia terima dulu surat daripada PKR. Lepas tu dia kata, surat daripada YB Raf dapat kemudian. Kelakar lah. Tapi tuan-tuan, dia beginilah. Kita boleh, ni ayat Anwar Ibrahim sendiri. Dulu masa saya dekat universiti ayat ni selalu juga kita gunakan kan dalam kita nak buat argument kan. Kita kata apa? You boleh nak bodohkan satu you boleh bodohkan satu orang. Tapi you tak boleh perbodohkan semua orang dalam satu masa. Maknanya tuan-tuan, maknanya kau tak boleh nak bodohkan semua ahli parlimen kerajaan dalam satu masa yang sama, sedangkan terlalu jelas dalam sebutan sidang media tadi, dalam program tadi YB Raf mengatakan dia akan mengusungkan kursi dan akan hantar surat kepada speaker. Tiba-tiba speaker buat pusing. Speaker kata saya terima surat dulu daripada PKR. Kalau itu yang dia buat, okey, maka tuan-tuan, saya percaya kesan yang besar bukan sahaja pada dalaman PKR ni tadi, tetapi di AP juga akan mula bersuara. Benda yang terlalu jelas. Benda yang terlalu jelas. So tengoklah, kalau speaker dia buat magic, silakan. Dia merancang, Allah juga merancang. Tetapi kita kena ingat, hati-hati manusia ini Allah yang pegang. Tak kisahlah hati siapa, semua hati manusia. Tak kisahlah dia Muslim tak non-Muslim pun. Kalau Allah jentik hati dia dengan mengatakan apa yang speaker parlimen ini buat salah, maka dia sendiri akan bersuara mengatakan salah. Itulah keadaan dia. Cuma satu lagi saya nak kata, poin terakhir saya sebelum kita berbincang, sebelum kita tamatkan malam ni. Tuan-tuan, ada banyak gambar yang saya ambil. Ada banyak gambar yang saya ambil. Antaranya adalah gambar daripada gambar dengan YB Roziah. Saya nak usik juga YB Roziah malam ni. Saya rasa dia dah tidur dah ni. Okey. Saya cakap dengan YB Roziah, YB, jom kita ambil gambar YB. Jadi kalaulah YB dibuang, maka saya adalah bukti. Saya menjadi asbab YB dibuang. Saya pegang gambar ni, saya pegang benda ni kan. Saya pegang, saya ambil gambar dengan YB Roziah. Saya cakap YB, kalau YB kena buang, inilah punca dan sebab YB kena buang. Mengekek-ngekek dia gelak kan. Jadi tuan-tuan, saya nak sebut Setiausaha Agung dan Presiden PKR boleh untuk bertindak dengan bijak. Apa dia? Bertindak dengan bijak bagaimana? Bertindak dengan bijak dengan memecat semua ahli-ahli parlimen PKR yang datang ke majlis tadi. Itu kalau kau bijak. Okey? Kalau nak bijak sikit, keluarkan surat, surat tunjuk sebab kepada ahli parlimen yang datang tadi, termasuklah YB Roziah tadi yang saya sebut. Okey? Tu keluarkan surat tunjuk sebab and then hadapkan mereka kepada lembaga disiplin parti. Lepas tu buang dia. Barulah nampak bijak.
Kan, barulah orang kata parti ini ada maruah. Parti ini ada pendirian. Bukannya orang dah umumkan hari Selasa aku akan isi borang parti bersama, baru terhegeh-hegeh nak umumkan. Oh, dia sebenarnya telah pun keluar daripada parti. Lah, selama setahun kau buat apa, Situ Sagung? Kau main telur ke apa? Jadi, apa berlaku petang tadi, ada peluang kali kedua. Ada peluang kali kedua, maksudnya ada beberapa lah ni. Aku sebut Wabi Roziah je lah. Sebab aku ambil gambar dengan dia. Yang lain tu adalah lagi. Kan? Ada gambar dah keluar berita dah pun. Jadi, buanglah Wabi Roziah ni. Kan, kau buang Wabi Roziah. Barulah parti-parti melihat, ahli-ahli parti melihat, aku berbangga menjadi parti PKR kerana parti aku ni berani mengambil tindakan. Bukannya kau cakap ini toksik, ini toksik, ini toksik, tapi kau tak berani nak buang. Satu pesanan terakhir daripada saya. 2 kerusi PKR telah pun hilang daripada parlimen. Tuan-tuan, agak-agaknya agak-agaknya berapa banyak kerusi PKR yang akan hilang daripada parlimen itu menuju ataupun menjelang PRU 16. Cuba tuan-tuan jawab. Cuba tuan-tuan jawab. Ini saya rasa serangan hendap yang paling, kalau pun tak boleh membawa heart attack, dia akan menjadi satu batu yang menghentak kepala sampai kau tak boleh angkat dah kepala. Sebab apa saya cakap macam tu, tuan-tuan? Sebab apa saya cakap macam tu? Tulislah nama dia. Tulislah nama. Ada yang tulis 10, ada yang tulis 18. Kenapa saya cakap macam tu, tuan-tuan? Sebenarnya 2 minggu yang sudah, ataupun dalam bulan 10, dalam bulan 5 ni, okey, ahli-ahli parlimen yang dilihat cenderung kepada Raf, kepada YB Raf, dipanggil seorang demi seorang dan ditawarkan dengan jawatan. Aku dedahkan sekarang. Okey? Bulan 5 ni, tuan-tuan, bermula daripada akhir bulan 4 dan masuk bulan 5. Ahli-ahli parlimen yang dilihat cenderung ataupun dilabel sebagai tim Raf dipanggil seorang demi seorang dan ditawarkan jawatan. Pilih nak apa? Pilih nak mana? Pilih nak mana? Pilih apa nak? Yang penting jangan goyang, jangan goncang kerajaan perpaduan ini. Malangnya, tuan-tuan. Okey, malangnya. Tak semua orang boleh kau beli dengan jawatan. Okey, bila kau dah sampai tahap itu, maknanya tahap desperate kau ni memang kalah Muhyiddin Yassin. Muhyiddin Yassin pun, dia masa dia tawarkan tu, dia tak sedesperate, dia tak takut macam tu. Dia boleh gelak-gelak lagi. Kita offer you macam ni, you join lah kita. Masuk dalam kerajaan Muhyiddin, kan? Tapi tawaran yang dibuat pada 2 minggu sebelum ini, dalam 2 bulan 5 ini, kenapa dia buat begitu? Sebab dia tahu dah. Dia tahu dah. Kalau dia tak buat macam ni, akan menjadi lebih parah. Malangnya, masuk minggu ketiga, pada hari ini, 18 Mei, 17 Mei, barulah dia akan sedar. Hopefully dia sedar yang tawaran jawatan yang dia bagi itu hanyalah sia-sia saja. Ada yang kita tahu, ada yang kita tahu dia pegang tu atas dasar demi negara. Kita faham. Tapi tuan-tuan, yakin dan percayalah. Yakin dan percayalah. YB Raf ini dia tak pernah paksa. Kau nak stay, kau stay. Kau nak keluar, kau keluar.
Sebab dia tak nak paksa. Dia nak kau stay because of kau punya conscious. Kau stay sebab kau faham kau kena stay. Tapi, tuan-tuan kena baca juga, sikit lagi. Tuan-tuan kena baca juga, tuan-tuan kena baca juga bila petang tadi Anwar umumkan. Kalau kerajaan perpaduan ini semakin tergugat, maka PRU awal akan diumumkan. PRU akan diumumkan. Apa kesan dia? Sikit lagi tuan-tuan. Sikit lagi. Kita habiskan pukul 1. Apa kesan dia? Kalau pasukan yang bersama dengan YB Raf membuat keputusan yang sama sebagaimana YB Raf buat, maka Anwar Ibrahim akan menjadi Perdana Menteri yang pertama dalam Parlimen mendapat undian usul tidak percaya dalam Parlimen. So, untuk mengelakkan perkara itu berlaku, maka Anwar Ibrahim tidak ada pilihan selain daripada membubarkan Parlimen. Okey, tuan-tuan, harap-harapnya dapat. Okey. So, itulah situasi kita sekarang. Situasi yang sangat genting. Sebab itu dia bagi hint dalam pada si pelakon Fahmi tu, pelakon tambahan tu, dia kata kita tak dapat signal. Pergi dah. Budak-budak kau semua dah hantar bakul madani sana sini, dah turun kempen ceramah sana sini, lepas tu kau cakap PRU lambat lagi. Okay. So, selamat menyaksikan drama yang akan kita tonton menjelang 2 minggu daripada sekarang. Sama ada bacaan saya betul ataupun situasi itu betul ataupun tidak, sama-sama bersama dengan saya dan kita sama-sama kita nantikan. Alright, terima kasih yang bersama dengan saya daripada pukul berapa tadi. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Yang baik datang daripada Tuhan, yang buruk datang daripada PKR. Sehingga kita bertemu lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum dan selamat malam.